Jadi apa yang awak semua ingin saya menghangatkan lagi cerita-cerita bola sepak tanah air? Saya akan sentiasa bekerja, saya akan sentiasa teruskan apa yang saya buat adalah untuk improve JDT dan lebih fokuskan kepada progress. So di sini kita kena ada solution, because solution dia saya akan ada di sini. Saya akan continue dengan JDT, saya akan continue support apa yang saya boleh support dengan pasukan kebangsaan. Awak nak buat apa? Nak bubar bola sepak dalam negara? Tanya diri sendiri, what do you want? Apa yang sebenarnya awak nak? Awak nak saya keluar daripada bola sepak? Saya tak akan keluar daripada bola sepak, saya akan continue. Bagi saya, might as well you take full advantage of me. Kononnya kalau Tengku Mahkota tak ada dalam bola sepak lebih baik. What is bola sepak sebelum ni? Macam mana JDT boleh diiktiraf oleh FIFA, diiktiraf AFC? We are representing the country and we are top 10 in Asia. So at least adalah satu-satunya pasukan di situ. Patut penyokong bola sepak berbangga dengan benda ni, pasal kita mewakili mereka. Bang, bang, Weezy. It's the white coat triangle, baby, I'm a trapper.